Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Hari ni saya awak nak masak lah benda tu. Mari tengok Mokti buat ayam percik hari ni. Tapi ni ayam percik paling simple sekali. Kita nak buat versi hot senang. Ni antara bahan-bahan dia ni. Ayam kita guna, Mokti nak guna peha ayam ni. Ni bawang merah, bawang putih, halia sikit. Kita blend. Kita nak buat kuah percik dia tu. Blend, masuk semua dalam blender. Lepas tu kita blend. Kita masak dulu sekejap. Bawang merah, bawang putih, kunyit. Lepas tu halia sikit. Kita blend lah. Blend, letak kuah sikit, sirih gitu. Lepas tu ni serah, kita tumbuk-tumbuk je. Tu asam keping dengan nisang. Bubuh nisang dengan benda ni, asam keping tadi tu masak dulu. Nak suruh nisang tu cair sikit. Lepas tu kita letaklah bahan-bahan perasa tu. Bubuh garam, bubuh santan. Biar dia masak dah separuh. Lepas tu kita letak ayam tu. Letak air banyak sikit sebab kita nak rebus ayam. Kita nak buat versi hot segera ni. Cili buah jangan lupa, bubuh cili buah sikit. Dia akan jadi merah-merah tu. Ni belacan. Belacan tu kalau saya awak tak suka makan belacan boleh skip. Kita masak dah tu. Mokti ni letak sebut perasa sikit. Kuah dia tu masak dah. Kita pun letaklah ayam. Kita rebus, kita masaklah ayam hot kita nak buat percik ni. Ada juga cara lain tapi ni Mokti tunjuk cara hot segera ni. Cepat sikit. Mokti nak masuk. Kalau kadang kita boleh juga kita dak rebus ayam tu, kita gaul garam kunyit je, lepas tu kita terus bakar. Tapi hari ni Mokti nak buat hot derah. Jadi Mokti rebus ayam tu dalam kuah ni biar dia masak. Jangan lama sangat lah, jangan masak sampai lecuh lah. Biar agak-agak dia masak je. 3/4 masak 3/4 masak. Lepas tu kita boleh angkat. Kuah dia ni dia cair lagi, kita masak. Teruskan masak sampai dia pekat. Lepas tu ayam yang kita angkat dah tadi tu kita bakar. Sedap ni. Kalau bakar pakai arang ni dia bau naik seliru dia sebab dia campur dah dengan kuah-kuah percik tadi tu kan. Sambil-sambil bakar tu kita boleh recik-recik kuah percik hak pekat dah tu. Kita masak sampai pekat tadi tu. Lepas tu kita ketuk serah, kita percikkan, celup dengan kuah percik tu. Lepas tu renjih di ayam yang kita bakar tu. Bakar tak lama lah, sekejap je biar dia garing-garing sikit. Boleh makan dah. Kalau kita bakar daripada awal tadi dia kena bakar lama lah. Lama ada orang lebih suka gitu. Mokti suka belaka dua-dua. Hot ni tapi cara ni dia lagi cepat lah. Tak lama sangat main dengan api panas-panas ni. Jadi beres sudah bakar, bau wangi ni. Kalau saya nak bakar dalam dia pemanggang ajaib ke oven ke air fryer ke boleh, tak ada masalah. Cuma kecil-kecil je kuah percik dia tadi tu. Selamat mencuba.